Korang perasan tak dalam filem Hollywood, kalau ada orang Islam yang pakai jubah dan cakap bahasa Arab, tiba-tiba dia akan start dengan countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Lepas tu confirm, orang yang bercakap Arab tadi ni, dia jadi pengganas. Kalau perasan, banyak sebenarnya filem-filem Hollywood tunjukkan orang Islam sebagai teroris sejak tahun 1990-an. Contohnya dalam True Lies, American Sniper dan Rules of Engagement. Dan kalau kita tengok dalam video-video ni, perasan tak watak hero Muslim dalam filem-filem mainstream? Kalau ada hero Muslim, watak dia ni sebenarnya akan jadi orang yang lemah ataupun orang yang akan kena bunuh awal. Kalau dalam satu cerita, The Hurt Locker, dan dalam ni ada seorang watak Muslim ni, orang yang baik, tapi dia mati awal. Tapi yang jahat ni terus hidup dan diorang ni yang menang. Kalau perasan, dalam cerita Aladdin pun ada stereotip juga. Ada tempat eksotik yang penuh dengan padang pasir dan bazar yang nampak sangat-sangat kotor. Tapi sebenarnya apa alasan diorang buat macam ni? Ada teori yang cakap ini semua cara untuk tanamkan Islamofobia supaya orang takut dengan agama Islam. Filem-filem ni membuatkan kita ni ada perception bila kita tengok video-video tu. Bila stereotip yang sama berulang banyak kali, dia dianggap fakta dan jadi benda yang betul. Sebab kita akan buat comparison. Bila kita tengok video 1, video 2, video 3 ataupun movie-movie ni, dia benda-benda yang sama je. Jadi benda tu dia akan buatkan kita rasa benda tu betul. So, based on cerita tadi ni, apa pendapat korang? Hollywood ni sebenarnya memang ada agenda tersembunyi ataupun benda ni biasa je? Cuba komen.